So itulah bonda nak cakap tentang neuroplasticity all. Banyak orang dulu kata otak kita ni macam otak simen, dia dah kemas. No you all, you can change at every moment. Ini ingat mak bonda kata, nak mengaku bangsa tengok bahasa. Kata kau boleh something like boleh pilih. So you can choose nak sopan ke, nak kasar ke. Contohnya kalau kita cakap dengan suami kita, dia buat dep kepada masak. So kalau kita used to self-talk, wiring kita daripada kecil, mak kita kata memang orang muka masam tu sombong. Pak, kita pun form that meaning. Orang muka masam je sombong, kita kata. Suami kita masam, kita pun trigger. Tapi kalau kita sangka baik, mungkin dia tengah fikir lain, mungkin dia penat, tu ilmu sangka baik. Then, bila bonda kata you start to create your own thought, itu ilmu sedar diri. Ilmu sedar diri, lah. Akhirnya, yang aku nak panik, yang aku nak apa, aku juga buat pilihan tu.